Pro 2 Azaz 1.0G spec tahun 2019 korang. Lawa tak? Cantik tak? Handsome tak? Depan dah datang sekali dengan honeycomb grill, lampu kemas, signal pun cantik lagi. Bahagian tepi pula datang dengan sporim aftermarket bersaiz 14 korang. Untuk bahagian tepi dia pun masih lagi kemas, tak ada kemek-kemek. Untuk kereta ni bahagian belakang pun cantik lagi, lampu pun kemas lagi. Untuk bahagian bonet dia pula sederhana luas lah, sesuai untuk harian korang nak bawa. Orang kata nak bawa pergi pasar, nak bawa pergi ambil anak sekolah. Okey, untuk bahagian dalaman dia pula datang dengan seat fabric. Ada dua isofix bahagian belakang, bahagian dashboard masih lagi kemas. Steering biasa, bahagian tengah pun tengah, orang kata biasa-biasa lah kan. Untuk seat depan pun masih lagi lawa korang. Untuk seat depan pun masih lagi lawa, tak ada koyak, tak ada yang span terkeluar. Pokoknya begitulah. Untuk enjin dia pula korang, makin-makin pun masih original lagi, tak ada leaking, ada lagi stiker original. Okey, untuk kereta ni bebas banjir, bebas accident. Kalau berminat, tekan button like now. Jangan lupa follow, like dan share. Jumpa nanti.